Bab perintah supaya mempermudahkan perkara dan tidak meliarkan orang. Riwayat daripada Abi Musa, beliau berkata, Nabi SAW apabila mahu menghantar seseorang daripada sahabatnya untuk mana-mana urusannya, baginda akan bersabda, basyiru, berilah berita gembira, wala tunaffiru, jangan kamu liarkan orang, jangan kamu buat orang menjadi liar, wayassiru, permudahkan, wala tu'assiru, jangan kamu payahkan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi SAW telah menghantarnya dengan Mu'adz ke Yaman. Ketika itu Nabi SAW bersabda, kamu berdua permudahkan, jangan kamu payahkan, kamu senangkan hati orang, jangan kamu liarkan mereka, dan hendaklah kamu bersepakat, jangan kamu berselisih. Naknya senang tu, mudah tu, bukan dalam bab agama, ibadat ni saja, tak. Semua perkara lah. Bila Nabi SAW nak menghantarkan mana-mana sahabat dia untuk sesuatu urusan, apa-apa urusan dia lah, maka dia pesan begini. Dia pesan. Kita tengok Imam Nawawi sebut. Pengajaran dalam hadis ini ialah, iaitu perintah Nabi supaya kita memberi berita gembira ataupun kesenangan kepada orang ni, kelegaan kepada orang, iaitu orang akan mendapat kurniaan Allah yang banyak, pahala yang besar, dan pemberian Allah yang melimpah ruah, rahmatnya yang luas. Gitu cara Nabi SAW ajar pengikut-pengikut dia nak bawa Islam ni lagu tu, menyenangkan hati orang. Buat sikit boleh banyak pahala tu. Rahmat Allah ni luas. Kalau orang banyak dosa pun, jangan kita kecewakan dia, menyebabkan dia jadi putus asa. Jangan. Bahkan kita kena bagi harapan kepada dia. Banyak dosa pun tak apa, asal insaf, asal balik ke pangkuan agama. Itu yang penting. Lepas tu buat sikit boleh banyak. Dalam dunia ni nak boleh sikit pun payah dah. Dengan Tuhan tidak payah. Tidak payah. Sikit je buat. Atas niat ya jadi dah. Boleh pahala dah. Apa-apa perkara pun kita kena lagu tu. Dalam pendidikan, dalam gapo saja pun. Dalam bab jihad ni, orang mati syahid ni tidak mati, sepuluh orang ramai-ramai. Bahkan dia tu sebenarnya hidup, sentiasa mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW orang perempuan tu tanya anak dia lagu mana mati, dia syahid, masuk syurga kau. 2-3 kali tanya. Dia kata anak bukan sekat masuk syurga, masuk Firdaus. Dia kata, tengok dia bagi, itu tabsyir orang panggil, berikan berita gembira. Lepas pada tu pula kalau mati lagu mana, sesiapa yang tinggal anak fina mati, tak seharusnya itu aku, tanggungjawab aku. Aku tu makna sebagai pemerintah lah, aku akan uruskan. Jadi tak ada siapa dia bimbang. Berikan berita gembira, sesuatu yang menyenangkan hati, jangan menyusahkan hati, jangan menyedihkan dia. Kalau belajar agama misalnya, nak pergi belajar, Allah SWT akan mudahkan jalan dia ke syurga. Allah akan permudahkan jalan untuk dia ke syurga. Hak dia sebut tu memang menggalakkan belakang. Kalau dalam bab berniaga, dia bagi galakkan kelebihan orang yang berniaga, peniaga yang amanah, yang jujur akan bersama nabi-nabi, orang-orang soleh dan syuhada. Itu cara dia. Jadi duduk sebagai gapo orang Islam ni, jadi berasa semangat. Pasal apa? Bukan boleh hak dunia saja, hak akhirat pun boleh. Begitulah cara Nabi SAW. Dan larangan Nabi SAW daripada meliarkan orang, membuatkan orang jadi rasa dekat, lari. Janganlah begitu. Kita orang Islam sepatutnya hak kafir pukul dekat. Jangan Islam pukul lari. Tak boleh lagu tu, tak kena tu. Mesti ada tak kena. Hak kafir tu kalau boleh, dia kau dekat, dia jinak dengan kita, dia mesra dengan kita, nak mari dekat kita. Apatah lagi hak Islam. Kalau kita dapati kita ni hak Islam pun lari, itu mesti ada tak kena. Jangan buat lagu tu dengan menyebutkan perkara yang menakutkan. Omong padah lagu ni, tak boleh hapus dosa ni, Tuhan tak terima taubat misal, tak boleh kata lagu tu. Dan dengan menyebutkan janji-janji buruk semata-mata, dengan tidak sebut sekali berita gembira untuk dia. Duk royak hak tak molek saja, duk menakut-nakutkan saja, ngakak saja. Tak boleh lagu. Kena sebut kata syurga. Kalau sebut neraka pun, sebab itulah dalam Quran selalu kalau dia sebut tentang neraka, sebut syurga. Dia tak ada sebut neraka saja. Kalau sebut syurga, takut sedap hati sangat, sebut juga neraka. Dia sebut. Itu cara dia. Dan dalam hadis ini juga ada pengajaran kita kena jinakkan orang yang baru masuk Islam. Jangan kita menyusahkan dia, memberatkan mereka. Kita menakut-nakutkan.
Orang hak baru ni usah ke benda-benda besar. Kita royak, kita royak. Kalau masuk Islam kena sunat. Lagu tu pun. Sunat tu lagu mana? Kerak kemaluan. Kita sebut tu, cara sebut tu. Padahal macam kerak kuku. Memang biasalah orang kerak kuku. Kalau tak kerak cemar. Royak kerak kuku, bukan kerak tangan. Ni cara royak tu, cara kalau siapa menakutkan orang, meliarkan orang jadi jauh, tak usah pergi dekat. Tak boleh. Orang yang baru masuk Islam, kita kena jinakkan. Bahkan hak moleknya kalau dalam bab ni. Sebab itu kita kalau pakai ni macam-macam mazhab ni kan senang. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib sunat. Tak apa kalau tidak bersunat. Jadi kalau dia tu masalah, kita fikir masalah kepada dia. Tak usah biar dia masukkan dulu, lepas kita kira ke dia lah. Tak usah sebut hak tu mula-mula. Sebut hak besar-besar, hak penting-penting. Hak ni, lagu-lagu ni tak usah sebut. Supaya juga kalau dia duduk dengan anjing, dengan gapo, orang asli ke, biar mudah. Pakai mazhab kata boleh, tak usah pakai hak Syafi'i. Hak 7 kali kena samuk tu, payah lagu tu. Hak Imam Malik, Imam Abu Hanifah gapo tu, buat Islam juga. Kita pakai lah hak dia, kita bawa Islam tu, dia mudah nak terima. Kalau dia makan berok pun, biar. Pakai mazhab Malik situ. Itu masalah forok, masalah pekoh je baru. Akidah tu hak penting. Hak lama dah Islam makan juga. Kalau hak ikut mazhab tu, tak ada masalah. Hak lama dah. Jangan nanti hak baru. Apa lagi kalau hak baru? Jangan kita meliarkan orang daripada Islam. Tu yang penting. Jangan kita meliarkan orang daripada Islam. Begitu juga kita jangan menakutkan, meliarkan budak-budak hak nak balik tu. Dengan sebab itulah Islam ni dia ajar dah. Semayang pun dia ajar dah, suruh sebelum pada tu lagi, sebelum balik. Supaya tidak jadi berasa berat. Sudah biasa dah. Jadi kalau ayat puasa, dia tahu dah puasa. Bukan biasa dah puasa sebelum balik pun. Itu caranya. Dengan kita jinakkan, dengan kita bagi galakkan kepada dia. Kalau puasa gini-gini, upah dulu tak apa. Mula-mula tu. Jadi barulah dia tidak liar. Kalau tidak, dia akan jadi liar. Hak baru balik, kita tak boleh royak lah. Begini-gini bebanan lah. Hak berat-berat. Kena royak juga. Tak apa, bukan salah royak tu. Lepas pada ni kalau tinggal semayang dosa, tinggal semayang ni dosa besar masuk neraka gitu. Tak apa royak. Tapi kena royak lebih kan. Kalau semayang ni apa kelebihannya? Pasal dia kira sudah nak cerdik dah tu, kira nak matai dah tu. Balik. Kalau orang lah buat budi kepada kita, buat baik kepada kita, kita nak terima kasih kan. Sekurang-kurang terima kasih. Ada kalanya kita berasa orang tu gapo saja, kita sanggup beri ke dia sebab dia telah menyelamatkan nyawa kita misalnya. Allah SWT lagi banyak bagi kepada kita. Dia beri itu terlalu banyak sehingga tidak boleh dihingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Allah beri tak boleh nak sebut. Banyak sangat. Jadi lagu mana cara kita nak terima kasih ke Tuhan? Nak menyatakan kesyukuran kita kepada dia lagu mana? Sebenarnya itulah. Royak gitu. Dia boleh faham dah tu. Boleh faham dah tu. Mudah. Nak balik tu dia boleh faham. Royak lagu-lagu tu mudah masuk akal. Sebenarnya itulah. Lepas tu selain daripada tu banyak lagi hikmat lainnya. Supaya juga orang yang baru bertaubat daripada maksiat, jangan duduk timbulkan masalah kepada dia. Jangan. Boleh jadi dia mari semula hak tu asal dia. Kalau masalah. Jadi kita kena jinakkan dia. Dengan apa cara sekalipun. Kena jinakkan dia. Bagi kemudahan kepada dia. Dan perlahan-perlahan ansur-ansur dalam pelbagai taat ini sedikit demi sedikit. Jangan kita nak bebankan dia dengan berat-berat. Berat-berat. Imam Nawawi kata, perintah-perintah Islam ni dalam bab taklif ni memang secara beransur-ansur. Mari kepada kita ni pun secara beransur-ansur. Jadi kita pun boleh juga lagu tu jika perlu. Ya secara beransur-ansur lagu ni, lepas tu lagu ni. Sikit-sikit. Dia manusia ni tak boleh. Payah nak sekaligus tu payah. Bila kita permudahkan kepada orang yang nak buat ketaatan ataupun orang yang nak masuk Islam, nak buat benda baik, dia akan jadi berasa mudah. Dan akibatnya biasanya dia akan jadi semakin minat dia. Manusia ni kalau kita buat secara beransur-ansur, secara slow, dia jadi minat. Jadi semakin bertambah. Tapi kalau kita susahkan dia, hampir-hampir dia tidak akan buat. Itu cara manusia. Hampir-hampir boleh jadi dia tak akan buat. Ataupun kalau dia buat pun, dia tidak akan kekal lama. Dengan sebab itu kita hak mudah kepada dia. Hak dia boleh buat. Sebab saluran untuk dapat pahala ni banyak. Jadi hak dia boleh buat. Kita beri hak tu. Ataupun dia tidak merasa manis. Kalau kita beri berat-berat. Dalam hadis ini juga Imam Nawawi kata, perintah kepada pemimpin-pemimpin supaya berlembut, bergaluh dengan pengikut-pengikut dia, dan supaya bersatu padu, supaya bersepakat. Kalau hak berkongsi pemerintahan, dia suruh bersepakat. Jangan duduk berselisih.
Ini sebab ni perkara penting. Jadi perkara penting hak berkait dengan masyarakat ini, dia tidak akan berjalan dengan sempurna kecuali dengan ada kesepakatan di antara pemimpin itu sendiri. Dengan sebab itu pemimpin tu dia kena sepakat. Jangan jadi nampak selisih, tak serupa, tak boleh lagu tu. Apabila berlaku perselisihan, akan hilanglah keberkatan itu. Dalam hadis ini juga ada pengajaran kepada dia. Pemerintah dia kena pesan sama, beri peringatan kepada pemerintah hak bawah daripada dia. Jangan pakai lepas tangan gitu. Dia kena pesan sama, bagi pesanan, bagi arahan, panduan kepada pemimpin-pemimpin hak bawah dia. Walaupun mereka orang baik dah, walaupun mereka itu hak pemerintah bawahan ni orang molek, seperti Mu'ad dan Abi Musa, ni orang molek dah, sahabat ni. Sebab apa? Peringatan itu berguna kepada orang mukmin. Dalam riwayat seterusnya, dia suruh mudahkan, jangan payahkan, tenangkan, sakinu. Dia suruh tenangkan, jangan boleh jadi bercelaru, bergelabah orang. Dia suruh tenangkan, jangan kita liarkan orang. Apa cara? Dalam segala perkara lah, dengan cara pujuk, dengan cara gapo. Itu hak Nabi SAW pesan. Hak ni luah ni, dalam semua perkara lagu tu. Pemimpin pun lagu tu, dia kena berlembut, boleh bertolak ansur. Hak patut maaf. Hak tak boleh maaf, sehingga kalau dia maaf, jadi orang lain jadi keliru pula. Jadi buruk sangka kepada dia. Dia kena bertindak. Orang tak akan marah. Maka bertindak di situ tu disiplin lah, kita kata. Lagi bagus, lagi orang kenal, barulah orang nampak dia tu ada pendirian, ada kewibawaan dalam semua perkara. Atas diri kita sendiri pun lagu tu juga. Atas diri kita sendiri, jangan kita bebankan dengan hak berat-berat. Sebab kalau hak berat-berat tak ada tahan lama, tak boleh tahan lama. Kita sendiri pun kita rasa sedap kat mana? Sedap ngaji Quran, ngaji. Kita rasa berat sikit kalau nak ngaji, tapi kalau gani boleh buat. Gapo dia hak boleh buat. Walaupun nampaknya, zahirnya kita dapat keuntungan dunia. Kita dapat keuntungan macam niaga. Kita dapat keuntungan dunia. Kita betul lah mengikut cara Islam. Lagu tu. Hak tu mudah. Bila-bila kita buat kerja hak tu. Kita ikut cara Islam. Boleh pahala buat tu. Dah kalau tak boleh bangun tengah malam, misalnya kita kata. Sebab tu sunnah kalau kita gaji cara terbuka luah. Mazhab ni gini, mazhab gini. Jadi kita bagi hak mudah. Lepas tu kalau nak sembahyang witir ni tengah malam hak moleknya lewat hak ujung. Hak sembahyang awal lah ke mana boleh ke? Boleh. Ada juga hadis Abu Hurairah, Nabi SAW suruh sembahyang awal. Sebab apa? Dia orang mengaji. Nabi SAW tengok orang mengaji biasanya dia tidur lewat. Bila tidur lewat nak bangun tu susah. Dia ya. Kamu buat awal tak apa. Tapi kalau kamu yakin boleh bangun lewat, hak tu lebih boleh. Tak apa. Bagi kesenangan, kemudahan kepada orang. Jangan duk kira sepik saja. Susah kita sendiri. So kita ni pun banyak dah pakai hak mudah. Misalnya zakat bagi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kena pakai berah lah. Hak lain ni dah pakai apa? Pakai mazhab Hanafi tu pakai bui piti lalulah. Senang. Kalau tidak nak jual berah pula. Dalam masa yang hampir tu payah tu nak bui kepada orang miskin. Kalau kita bui berah, dia tidak perlu berah. Dia perlu piti lah ni. Kan senang. Jangan kita menyusahkan. Sebab tu kata banyak dah kita ni pun terbuka dah. Bukan masalah zakat saja. Masalah siapa besar-besar. Terbuka dah. Baguslah lagu tu. Sepatut kena lagu tu lah. Tapi jangan sampai tiap buat.